Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku berada di Taman Botani Putrajaya. Apa yang aku nak buat kat sini? Mari kita sama-sama belajar nama-nama pokok dalam hutan. Okay guys, tanpa melengahkan masa, kita gaskan. Let's go. Jom. Taman Botani ini sebelah dengan Tasik Putrajaya. Okay, sebelah sini roundabout yang terbesar di Malaysia tu. Okay, nanti kalau hampa nak main, hampa boleh search Google Taman Botani Putrajaya. Boleh sampailah ke sini. Kat sini apa yang kita boleh belajar? Belajar jenis-jenis pokok. Ni pokok-pokok dalam hutan. Contoh macam ni. Okey, mari kita tengok pokok yang pertama. Family Anacardiaceae. Oi, tergeliat lidah aku nak cakap. Spesies Paricia Insignis. What? Nama biasa dia pokok sepoi. Negara asal dia Semenanjung Malaysia, Borneo, Sumatera, Myanmar. Okey, ni dia pokok dia. Okey, jom kita pergi pokok sebelah dia pula. Pokok yang kedua yang kita belajar hari ni, pokok kita baca nama biasa dia lah, sengkawang. Asal daripada Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Thailand. Ni dia pokok dia. Pokok dia nampak tegak, lurus ke atas. Ada dahan-dahan ranting-ranting. Okey, jom kita pergi ke pokok yang ketiga. Kita belajar hari ni pokok sengkawang. Aku biasa dengar nama pokok sengkawang ni, tapi tak pernah search lah. Okey, ni dia pokok sengkawang. Negara asal Semenanjung Malaysia, Sumatera dan Thailand. Yang ni pokok-pokok tropikal lah ni. Bentuk dia, daun dia agak kecil-kecil. Alright. Batang dia ada bintik-bintik. Bintik-bintik putih macam tu. Okey, ni dia pokok sengkawang. Mari kita pergi ke pokok yang ketiga. Banyak sini pokok-pokok. Depa dah tag nama-nama daripada bubuh name tag dia. Nama-nama pokok. Yang ni pun pokok sengkawang juga. Pokok yang sama lah tadi, pattern yang sama. Okey. Dekat atas ni dia ada cabang dua. Nice lah pokok ni. Kalau tanam dekat dengan rumah, rasa boleh lah buat teduhan-teduhan dekat rumah. Yang besar ni, alamak, yang ni dah patah dah. Tak adalah nama pokok dia. Mari kita ke pokok yang berikutnya. Macam pokok ni. Pokok ni nama dia pokok kekatung. Negara asal Semenanjung Malaysia dan India. Ni bentuk pokok dia. Bentuk pokok dia, dia agak ada bintik-bintik putih juga. Ada tumbuhan-tumbuhan lumut yang menumpang di batang-batang pokok dia. Mungkin dia jenis serap ayak kot. Dia sejuk. Biasanya lumut-lumut ni dia suka tempat-tempat yang sejuk kan. Ni rasanya pokok tumpang, pokok the duit ni. Dia tumpang dengan pokok ni. Okey, mari kita pergi ke pokok yang berikutnya. Ni dia. Ni nama pokok dia penaga lilin. Penaga lilin. Bentuk pokok dia macam ni. Ada pokok tumpang, straight, lurus, batang dia naik ke atas. Cantik juga ni pokok ni. Okey, jom kita pergi ke pokok yang berikutnya. Ni besar pokok ni. Pokok ni nama dia, sama juga yang tadi. Mungkin yang tadi tu yang ni penaga lilin masih kecil. Yang ni penaga lilin bila dia dah besar. Pokok dia.
Ni daripada pangkas yang nampak dahan-dahan macam lepas kena pangkas. Okey, pokok yang berikutnya, pokok meranti sengkawang putih. Asal Semenanjung Malaysia, meranti sengkawang putih. Dia agak kona-kona dia punya dahan dia. Kalau kita tengok agak bengkok-bengkok ke atas. Dia tak tegak. Mungkin dia nak dapatkan cahaya matahari kot. Sebab dia berada di sebelah dengan pokok penaga lilin tadi ni. Yang ni. Jadi ya, mungkin. Aku pun tak sure sangat. Aku pun masih belajar lagi bab-bab pokok ni. Okey, mari kita tengok pokok yang berikutnya. Ada dekat sini. Nama pokok ni pokok meranti sengkawang putih. Berasal daripada Semenanjung Malaysia, negara asal dia. Pokok ni pendek ya. Okey, mari kita tengok pokok ni pula. Ni dia pokok perah. Oh, ada nama Wang Perah dekat Kedah tu. Mungkin asal dia ada pokok perah ni lah. Ni dia pokok dia, pokok perah. Okey, mari kita tengok lagi. Pokok kekatung. Bentuk dia macam ni, pokok kekatung. Cantik juga, banyak dahan-dahan. Dia naik tegak ke atas. Pokok kekatung. Okey, mari kita tengok pokok ni pula. Keriung padi. Oh, cantik keriung padi ni. Keriung padi. Signboard dia pun dah patah dah. Tegak naik atas. Okey, jom kita pergi tengok pokok yang berikutnya. Kekatung. Okey, yang ni pokok kekatung. Kita dah review dah tadi pokok kekatung. Okey, jom kita pergi kat bawah tu pula. Teduh ya kawasan ni. Sejuk. Dirimbuni dengan kehijauan pokok-pokok. Taman Botani Putrajaya. Mari kita pergi belah bawah ni pula. Belah bawah ni. Okey, mari kita tengok pokok ni. Pokok ni. Okey. Pokok apa ni? Pokok cengai. Oh, yang ni pokok cengai. Macam ni pattern dia. Dia ada putih-putih kayu cengal. Okey, sebelah ni pula. Pattern dia, oh, tegak je pokok merbau. Nice. Okay, next kita pergi ke pokok kekatung. Tadi kita dah review dah pokok kekatung. Belah atas tadi tu. Ni dia pokok dia, pokok kekatung. Okay, kita tengok pokok ni. Pokok apa ni? Pokok asam gelugong. Oh, macam ni pokok asam gelugong. Okey, mari kita kena ambil gambar daripada jauh. Oh, nampak pokok asam gelugong. Lagu ni rupanya aku pun tak pernah tahu pokok asam gelugong ni macam mana. Baru tahu hari ni. Okey, mari kita tengok pokok yang berikutnya. Tak ada pokok. Sepuh ayak. Sepuh ayak ni, yang ni lah kot. Okey, kita tengok pokok yang ni, pokok ni. Nice. Pokok berlilit-lilit. Nampak design dia. Pokok ni berlilit-lilit. Oh, sayang sekali pokok ni tak ada nama. Apakah nama pokok ini? Apakah nama pokok ini, guys? Siapa yang tahu pokok ni pokok apa? Boleh komen di bawah. Boleh share apakah nama pokok tersebut. Okey, kita pergi next. Apa nama pokok ni? Pokok sepoi.
Rasanya pokok sepoi ni aku dah review dah dekat atas. Tadi ni macam ni. Batang dia besar-besar juga. Boleh tahan lah besar. Dan yang ini pokok apa? Pokok kriung kerut. Pokok kriung kerut. Macam ni pattern dia. Wah, tegak. Wah, ni cantik. Tegak naik atas. Ni dia. Yang pokok yang apa? Berlingkak-lingkak yang kat sana tadi tu. Yang macam tu. Tak ada signage tadi. Kat sini ada. Mari kita tengok ni. Apa nama pokok ni ya? Mari kita tengok. Oh, pokok sentul. Pokok sentul. Macam ni pattern dia, pokok sentul. Okey. Macam ni ya. Ni suasana dia. Ni last sekali. Kat ujung ni. Mari kita tengok. Pokok apa ni? Mari kita tengok guys. Mari kita tengok apa nama pokok ni. Oh, penaga laut. Pokok penaga laut. Negara asal dia Afrika Timur hingga ke Polinesia. Okey. Ni dia bentuk pokok penaga laut. Kita zoom daripada jauh. Zoom out. Oh, cantik pokok ni. Yang ni kalau nak buat rumah atas pokok, sesuai kita cari pokok ni. Kalau hampa nak buat rumah atas pokok, cantik lah. Mari kita review yang pokok yang kat atas tu pula. Okay, let's go. Best lah. Best kat sini. Tengok design dia. Ni tak ada nama pokok. Dan ni penaga lilin. Okay, yang ni. Yang ni pokok sepoi. Okay, dah review dah tadi. Sini cantik. Apa yang menariknya yang kita boleh belajar kat sini, kita tengok lot-lot parking kereta dia. Di reka bentuk, dia tak bubuh premix, dia tak bubuh macam tu kan, konkrit imprint. Dia tak letak konkrit imprint ke apa, dia cuma letak batu kasaran je. Cuma tempat orang berjalan, orang turun daripada kereta. Contoh macam kereta ni, dia turun, dia ada step. Dia bagi step kat sini. Dia bagi pedestrian. Okey. Contoh macam ni. Macam ni kan, kereta ni. Contoh macam ni. Sorry, tangan kiri. Okey, kita turun, terus pergi ke pedestrian dia. Kita boleh pergi ke mana-mana lah. Ke sini, ke sana. Dan yang ni pula, dia gunakan bata clay brick. Okey, dia gunakan bata clay brick. Mungkin sebab itulah suasana dia nampak sejuk dan tenang je kat sini. Dengan dihiasi keindahan tasik dan pokok-pokok yang rimbun kat sini. Ni dia pokok yang besar tadi tu. So okay guys, sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Semoga apa yang aku kongsikan sedikit sebanyak memberi manfaat pada hampa semua. Okay, semoga jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putrajaya. Bye bye.